kan. Ni ada satu sarang, ni jalan. Jalan. Ni lebah orang. Jalan ha. Ni lebah. Abang lebah duduk ha. Tak tahu lah tu. Kerana balah barang pokok. Tapi pagar ni pokok. Tak tahu orang kebun ni jumpa dok lagi ke. Tapi dia tak ada ni, kita bedah. Oh, kita tengah tengok pokok duduk di pokok. Tak payah sebut lah pokok. Mai tapi alah enggak. Kalau orang pun minta maaf banyak lah. Okey. Kita kan naik. Okey, jom. Alhamdulillah. Kira lebih dah separuh. Lebah tak tu ke. Lebah tak tahu lah raja apa dak lagi. Tapi tak ada nanda apa. Kalau tanda-tanda orang nampak dah orang jumpa tu. Ni lebah pun orang dah ambil lagi. Lebah besar. Kita paku lah, mudah sikit. Dia tahan kok tinggi lah. Dia tahan kok tinggi kita. Dah 2 tiang api ya ni. Ha? Allah. Biasa sikit. Yang hari so kan boh. Kepala madu tak tahu lagi kan ni. Tengok kepala madu. Boh lama dah. Boh ngisi balik lah. Boh ngisi lah. Alhamdulillah lah. Ada hasil. Bos tak ngisi mula, sambang dah sekali ni. Lebah lama dah. Kalau air pun dok terik mana lah. Saya tengok ha. Bos tak ngisi. Teka ah. Pelai. Bismillahirrahmanirrahim. Bayung ngak pokok bong. Angin kuat. Berlari ibu. Alhamdulillah. Ibu ama.
Mangat ibu. Ni bau ye ambil lebah ha. Wah. Kucing pula nak tutup. Ya. Dulu Jap. Tutup lah, nampak ramai kat ibu boleh nak tutup lah. Dulu lah. Tapak tali. Ada. Mana? Lei. Hả? Oh. Ta. Belum. Boleh. Alhamdulillah. Lebah ngisi balik Lebah lambang dah sekali. Lebah boleh kira anak-anak ama tengah naik. Di sarang nampak besar. Ni anak muda belaka. Okey, alhamdulillah. Kita turun. Oh, kat pula kaki. Kebuk aku kat sini. InsyaAllah tak minta. Lebah ni tak lari tak lari. Kita ambil air kedua. Bunga pun banyak ke, nak pecah. Semua nak banyak. Alhamdulillah. Okey. Kita turun. Tengok matu